Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Jelas suara saya di pihak anda? Waalaikumsalam Ustazah. Jelas. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Okay. Baik, insyaAllah kita akan mulakan daripada mana yang kita berhenti minggu lepas. Kita dah sampai ke penghujung juzuk 2. Diam tak diam. Okay, insyaAllah hari ini kita akan baca daripada ayat 249 sampai kepada ayat kita habiskanlah semuka sedang ayatnya pun tidak terlalu banyak. Okay, 249 sampai 252. Okay, daripada muka surat yang ke-41 sekaligus sebagai penamat juzuk yang kedua. Okay, boleh? Baik, dah sedia kita boleh baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Sadaqallahul Azim. Okey, ini adalah sambungan daripada ayat yang minggu lepas. Kalau just to recall balik, minggu lepas kalau anda perhatikan, kita dah selesai berkenaan dengan ayat-ayat yang berkait dengan syariat kita. Okey, so kalau kita ingat balik, selepas ayat mengenai ummatan wasatan, itu adalah semua ayat berkenaan dengan syariat kita. Dia sebagai reflect balik pada ayat sebelum ummatan wasatan yang mana sebelum tu diceritakan tentang syariat
umat Nabi Musa yang dilanggar oleh kaumnya iaitu Bani Israel. Di selepas ayat ummatan wasatan, kita selaku umat pertengahan, masuklah ayat tentang ayat syariat kita, okey, tentang hukum hakam puasa, hukum hakam zakat dan sebagainya. Lepas tu ayat tu berakhir dan kita sampai kepada ayat berkenaan dengan Bani Israel dan juga Nabi selepas Nabi Musa. So bila masuk cerita ni, dia adalah reflection kepada di awal the first half pada surah Baqarah sebelum ni, yang mana first half tu menceritakan tentang Nabi Musa dan kaumnya. So pada second half selepas daripada ummatan wasatan, ayat ummatan wasatan, kita jumpa lagi kisah yang sama tentang Bani Israel, tapi kali ni Bani Israel yang datang selepas pada zaman Nabi Musa. Jadi kalau dari segi timeline sejarah, itu adalah zaman Nabi Yusha' bin Nun. So kalau anda nak tahu siapa Nabi Yusha', kita buka kepada surah Kahfi. Surah Kahfi kan ada satu bahagian Nabi Musa mencari seorang lelaki yang Allah sifatkan sebagai orang yang lebih alim daripada Nabi Musa. Jadi dia bawa teman. Dalam surah Kahfi dia sebut teman Nabi Musa tu sebagai Fatah. Fatah tu pemuda tapi tak disebut nama. Jadi kalau anda tengok setengah tafsir mengupas bahawa pemuda yang menemani Nabi Musa itu adalah apprentice Nabi Musa ataupun kira macam student dia ataupun pelajar dia. So apprentice Nabi Musa tu adalah Nabi Yusha' bin Nun. Dia adalah Nabi yang menjadi pewaris Nabi Musa selepas kewafatan Nabi Musa. Kemudian cerita yang kita nampak sekarang ni adalah zaman selepas Nabi Musa. So ada yang kata Nabi Yusha' tapi ada yang kata bukan Nabi Yusha' tapi Nabi selepas Nabi Yusha', iaitu Nabi Samuel ataupun Samuel. Dalam bahasa Inggeris Samuel lah. Okay. So ini adalah zaman selepas Nabi Musa. Jadi most likely zaman Nabi Samuel, yang mana pada zaman tu Bani Israel meminta supaya adakan satu pemimpin supaya mereka kononnya nak jihad fi sabilillah. Jadi yang kita buka semalam, minggu lepas adalah kisah tentang mereka meminta Nabi Samuel, Nabi ketika tu, untuk minta Allah untuk adakan seorang raja. Jadi raja tu dipilih oleh Allah. Siapa nama dia adalah nama Talut lah. Ni macam Nabi Samuel tahu bahawa itu adalah raja, itu melalui melalui wahyu yang Allah sampaikan. Okay, so adalah variasi cerita yang mengatakan dia tahu kerana bila Talut ni lalu di kawasan rumah dia ada seperti satu kantung berisi minyak zaitun. Minyak zaitun tu mereka guna untuk sebagai bahan bakar untuk lampu. So katanya minyak zaitun tu mendidih tapi saya tak jumpa sumber hadisnya. Jadi kita anggap tu sebagai satu variasi kisah ajalah. Cuma kalau yang autentik ni adalah dia dapat tahu siapa tu Talut. Talut sebagai raja melalui wahyu. Tu lebih selamat. So diwahyukan bahawa lelaki inilah yang akan menjadi raja. Tapi bila Nabi Samuel beritahu pada kaumnya ketika itu, iaitu Bani Israel selepas zaman Nabi Musa ketika tu, mereka agak tak berapa terima, agak skeptikal sebab pada mereka Talut ni adalah orang biasa. Okey, itu yang mereka kata kenapa Talut menjadi ketua ataupun raja atas kami. Dan mereka kata wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, tu ayat 247. So mereka ada satu rasa ego. So kalau orang tu dia rasa secara fizikal ataupun secara luarannya tidak begitu menepati ciri mereka ataupun mungkin kurang berharta, so mereka rasa mereka tu lebih layak. So dia ada ego. Jadi memang dari dulu manusia akan mengukur manusia lain melalui dia punya net worth. Sebab tu dia kata walam yu'ta sa'atan minal mal. Lelaki ni tak diberikan harta sebanyak kami. Jadi takkan ada boleh jadi raja. Tu pada pengamatan mereka lah. Tapi Allah tak pilih kerana harta, tapi Allah pilih kerana Talut ni diberikan ilmu dan juga dia berikan kekuatan fizikal. Sebab tu dia layak lah di mata Allah untuk jadi raja. Okey. Kemudian satu lagi tanda bahawa Talut tu adalah raja disebut pada ayat 248 adalah dia dapat datangkan tabut ataupun satu peti yang dalamnya berisi sakinah. Sakinah tu maknanya ketenangan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya the Ark of Covenant. Kenapa peti tu penting? Sebab pada mereka peti tu ada seperti membawa barakah kerana dalam peti tu ada peninggalan Nabi Musa. So peninggalan Nabi Musa tu apa? Tongkat dia lah. Dan juga peninggalan Nabi Harun yang mana sebelum tu hilang tapi dapat diadakan semula sebagai satu tanda bahawa Talut tu adalah raja. So siapa yang mengadakan, siapa yang bawa tu adalah malaikat. So malaikat membawakan peti tu sebagai membuktikan inilah Talut
bahawa dia adalah seorang raja. Okay, so itu sedikit backstory daripada kisah minggu lepas, just to warm up lah. Okay, so minggu ni kita sambung daripada kisah tu yang mana pada ayat 249. Yang mana kat sini bila dah dipilih Talut sebagai raja, maka mereka pun perlulah berjihad fi sabilillah. Okay, silakan 249 tafsirnya sesiapa? Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali mencedok secedok dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu. Mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Okay, baik, terima kasih. So kat sini bermulalah fasa untuk mereka berjihad. Jadi bila nak berjihad tu kena ada some kind of filtration system. Siapakah yang betul-betul ikhlas dan siapa yang tidak. Jadi kat situ datanglah ujian. Ujian dia apa? Adalah sungai. So kenapa agaknya sungai of all the tests? Kenapa sungai? Diuji dengan air. Benda simple aja. Tapi dijadikan tu sebagai satu ujian. Apa agaknya diuji dengan air? Sumber kehidupan. Okey, salah satu yang kata sumber kehidupan. Yang lain kenapa yang tentera tu diuji dengan air? Tak diuji dengan makan. Patutnya kalau sebut tentang perang dia ada ration kan. Tapi dia tak uji dengan bekalan ration tu. Tapi diuji dengan air. Air lebih penting dari makanan. Yes, sebab kita secara fiziknya kita masih boleh survive tanpa makanan selama beberapa hari. Saya tak ingat berapa hari tapi kita masih boleh survive. Tapi kita susah sikit nak survive kalau tak ada air sebab 90% of our body is consist of water. Dan kita langsung tak boleh survive kalau tak ada udara. Itu lagi worse lah. Tapi antara air dengan makan, air tu lebih penting daripada makan. Dan ujian pertama kat sini adalah diuji dengan air. Diuji dengan bekalan untuk mereka replenish ataupun menghilangkan kehausan. Jadi bila dah bergerak jauh pasti akan perlukan air. Jadi kat situ ujiannya mereka tahan tak kalau tak minum air ataupun kalau perlu minum pun sekadar secedok je. So by now pun mungkin anda dah jumpa beberapa perkataan yang berulang. Contoh macam perkataan nahar. Nahar ada dua. Satu kalau ada alif selepas ha, nahar. Itu maknanya siang. Kalau naharin tanpa alif selepas ha, tu maknanya sungai. Okay, dan sekarang pun anda dah jumpa perkataan syariba. Syariba tu minum. Lepas tu kalau tempat minum mashrab. So ada perkataan sya, ra dengan ba tu tempat minum lah. Okey, jadi diuji dengan minuman. Kalau mereka tak, mereka tidak meminum ataupun mereka menahan diri daripada minum ataupun ambil sikit sekadar menghilangkan dahaga, maka dia adalah mereka dikategorikan sebagai orang yang berjaya. Okey, jadi di kalangan tentera tu ramai yang minum illa qalilan, kecuali sedikit. Qalil tu sikit, kecuali sedikit daripada minhum, daripada kalangan tentera tadilah. Jadi bila mereka yang minum air tu kira disqualified. Yang minum banyak tu dikira disqualified. Itu yang mereka mengatakan la taqata lana al-yawma. Yang minum banyak tu kata kami tak larat lah nak berdepan dengan Jalut dan tenteranya. So kenapa perlu ada filtration macam gini? Kerana dia nak ambil yang berkualiti sahaja. Quality over quantity. Daripada ramai tapi semuanya lari daripada medan perang tengah jalan, baik kita ambil yang sikit ni yang memang betul-betul jihad fi sabilillah.
Okey, jadi yang sedikit ni mengatakan yang tadi dialog mereka yang ramai, yang ramai yang minum banyak tu mereka kata la taqata lana al-yauma. Kami tak larat pada hari ni bijalut untuk berdepan dengan Jalut dan tenteranya. Okey, so kalau sekarang ada nampak ada perkataan junud diulang 2 kali, junud di atas, junud di bawah. Junud tu maknanya tentera. Okey, junudihi. Hi kat sini maknanya lah refer kepada siapa? Refer pada Jalut tadi. Okey, kemudian sebelah tu ada dialog qala allazina yazunnun. Berkatalah mereka yang menyangka. So yazunnun ada 2 makna. Sama ada sangka, sangka tu maknanya assume, ataupun yazunnun boleh bermaksud dia ada some kind of confidence. Dia tak 100% confidence tapi dia ada more confident yang mana dia mampu untuk achieve something. So yazun boleh bermaksud sangka ataupun boleh bermaksud dia ada sedikit rasa yakin diri. Dia tak 100% yakin tapi yakin tu agak tinggi. Yang mana mereka agak tinggi keyakinan dengan mengatakan kalau mereka berjihad ni ada potensi untuk mulaqullah, untuk berjumpa Allah as in syahid lah. Jadi pada mereka yang ada keyakinan tinggi tu yang mungkin kalau kita tak menang pun kita syahid, mereka kata betapa banyaknya kumpulan yang jumlahnya kecil tapi boleh mengalahkan jumlah yang besar atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar tu bukan sekadar kita bertahan tapi kita ada sifat resilient. Okey, kita bertahan, lepas tu kita menyerahkan urusan tu pada Allah, tu maksud sabar. Dan perkataan sabar ni pun daripada the action of burning something. Contoh macam emas kan, kalau kita nak keluarkan impurities daripada emas, kita kena bakar benda tu. Dan orang yang sabar ni hanya terbukti bila dia dah dibakar dengan ujian. Barulah kita tahu sesabar mana orang tu. Tu maksud sabar. So, maknanya orang telah melalui ujian, impurities tu dah dikeluarkan dan dah tahu bahawa dia adalah ada substance yang baik pada dirinya, itulah orang yang sabar. Okey, tu sedikit sebanyak tentang kisah Jalut. So Jalut ni kalau anda tengok balik pada sejarah, nanti kat bawah ni anda akan jumpa ayat satu lagi. Yang mana Jalut ni adalah seorang raja yang dipilih pada zaman Nabi Samuel. Tu yang anda boleh dapat pada tafsir Ibn Katsir lah, zaman Nabi Samuel. Dan Jalut ni dibantu oleh tentera yang tak ramai dan ada satu watak ni iaitu watak Nabi Daud. Ketika tu Nabi Daud masih lagi agak muda. Dan dia berperang bersama Jalut. Tu yang timbul kisah dalam versi Kristian David and Goliath. So Goliath tu adalah Jalut dan David tu adalah Daud yang berperang bersama Talut melawan Jalut. Okay, so nama watak tu dah dekat-dekat. Nabinya adalah Nabi Samuel. Watak raja tu adalah Talut. Lepas tu watak penjahat tu ataupun watak antagonis tu adalah Jalut. Okay, boleh? Baik, kita beralih pada ayat 250. Silakan sesiapa. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kami." Okay, terima kasih. Okay, so kat sini ada bentuk doa. So doa ni kita boleh amalkan juga, especially kalau kita kena berdepan dengan masalah yang besar ataupun dengan orang-orang yang merumitkan urusan kita. Maka bacalah doa ni. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikan aku kesabaran, ketahanan untuk menghadapi ujian ni. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah tapak kaki kami ataupun tetapkanlah langkah kami, tu maksudnya. Okey, dan bantulah kami atas orang-orang yang kafir. So kafir ni kita dah pernah bincang, kafir daripada perkataan kafara. Tu yang digunakan dalam bahasa Inggeris sebagai kafar. Dia actually kafar jadi cover. Tu dalam bahasa Inggerisnya lah. So it's from the word kafar becomes cover. Dan perkataan kafara sebenarnya refer kepada kegunaannya dalam agriculture, yang mana kalau seorang petani nak tanam sesuatu, dia kena gali lubang dan letak biji benih, kemudian timbus balik, tutup balik. So maknanya dia menutup biji benih tu dengan tanah lah. Tapi kalau dalam istilah Quran, kafar ataupun kafir ataupun perkataan kafara itself bermaksud orang-orang yang tahu kebenaran tu tetapi dia tutup kebenaran, sama macam petani yang tutup biji benih yang dia nak tanam.
Tu yang kalau anda tengok Iran punya Lego videos kan, mereka sindir siapa, Pete Hegseth, ya, that guy. Siapa, those yang buat video tu, the so-called feature his arm yang ada tattoo kafir kan. Okay, dia bukan sekadar infidel kafir ni. Kafir ni bermaksud orang yang tahu kebenaran tapi dia tutup. So it's more than the meaning of infidel. Dia adalah mereka yang tahu benda tu, it's the truth, but they fight the truth. So rugilah orang-orang macam ni. Okay, so kat sini disebutkan doa mereka yang mana Allah rakamkan dalam Quran. So kita pun boleh gunakan doa ni lah kalau kita menghadapi orang yang mungkin menyulitkan urusan kita. Okay, selesai. Okay, kita refer kepada ayat 251. Okay, setakat tu apa nak tambah, nak tanya ke nak kongsi? Ustazah, doa tu kan, kalau Mm-mm. kita setakat ambil Rabbana Afriq alaina sabron, boleh tak? Ke Boleh? lebih afdal? Boleh ambil sekadar doa tu sebab yang permulaan ayat tu adalah mengkisahkan mereka. Yang ini Rabbana adalah dialog mereka. So dialog ni Allah rakam dalam ayat ni. So bolehlah pakai Rabbana afrigh alaina sabran. Okay. Dalam apa-apa situasi juga kan, walaupun dalam keadaan kita sakit ke, Ya, betul. semestinya situasi yang menyusahkan lah. Apa-apa situasi yang mungkin buat kita tak selesa dan perlu untuk kita sabarlah. Perlu untuk kita tetap pendirian, tak melatah dan sebagainya. So bacalah doa ni. Kalau tak ada apa-apa situasi buruk pun, antara doa yang kita boleh masukkan dalam doa lepas solat pun, boleh masukkan doa ni. Okay, sebab hidup kita ni akan sentiasa teruji lah, sama ada ujian tu dalam bentuk yang kita tak suka, tak selesa, ataupun dalam bentuk yang kita selesa. Keselesaan pun ujian juga tau. So mintalah supaya kita ditetapkan pendirian dalam apapun bentuk ujian. Okay, boleh? Ustazah, kalau Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, Pun boleh boleh juga. sebab ada. Boleh. So dia sambung ada satu lagi ayat yang menyebut begitulah. Tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan submit kepada Engkau ya Allah. Okey, hati-hati memandu. Okey, kita masuk pada ayat 251. Silakan sesiapa. Fahazamuhum biiznillah. Ada? Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Okay, baik. Terima kasih. So, kat sini kita nampak kan kalau ikut logik, susahlah dia nak kalahkan jumlah tentera yang besar di kalangan Jalut. Sebab Jalut pun bukan sembarang orang, bukan kaleng-kaleng lah. Yang tentera yang ada yang tertinggal selepas dah difilter cuma sikit aja. Tapi mereka berjaya mengalahkan dengan izin Allah. So, kat situ ada divine help, divine intervention dalam peperangan tadi. Okey, dan akhirnya terbunuhlah siapa Jalut. Siapa yang bunuh Daud. So kat sini keluar watak baru iaitu Nabi Daud alaihi salam. Jadi selepas dia dibunuh, selepas dia membunuh Jalut, selepas Nabi Daud membunuh Jalut, maka Raja Talut tadi mengangkat dia selaku raja yang datang selepas Talut. So Talut ketika tu raja kan. Jadi Nabi Daud ni jadi successor kepada Talut. Dan kalau dalam tafsir lain menyebutkan bahawa Nabi Daud tu dikahwinkan dengan anak Talut. Jadi Nabi Daud kahwin dengan anak raja, maka setelah Talut mangkat, maka Nabi Daud lah menjadi raja di Jerusalem. Itu yang datangnya pemerintahan Nabi Daud dan selepas tu diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Okay, tu yang mulanya cerita bahawa Bani Israel ada kerajaan setelah mereka dapat kalahkan siapa? Jalut. So Jalut kalah, Talut menjadi raja ketika tu, diwarisi oleh Nabi Daud, maka di situ mereka ada kerajaan di Jerusalem. So kenapa mereka boleh ada kerajaan? Kerana kat situ ketika tu mereka ada iman. Mereka mengikut ajaran yang diberikan oleh Taurat. So mereka masih ikut ajaran yang betul lah.
Tu yang diberikan kerajaan di situ. Tu yang Allah kata pada ayat ni, Allah berikan Nabi Daud kerajaan secara tak langsung. Pengikut Nabi Daud itu Bani Israel pun ada duduk dalam sistem negara yang mana berkerajaan. Dan Nabi Daud berikan hikmah, hikmah dalam mentadbir dan diberikan ilmu apapun yang dia kehendaki, terutama yang berkait dengan pentadbiran. So masa tu adalah masa yang prosperous bagi Bani Israel. Sebab mereka ada negara, ada tempat, ada raja dan mereka ada kirakan so-called macam dia ada social security di situ. Sebab ada satu negara yang mereka boleh duduk tanpa dihalau. Okey, jadi kat sini Allah kata kalaulah Allah tidak melindungi manusia daripada manusia yang lain, maka mungkin bumi ini akan rosak. Sebab kita ada, kerana sikap manusia tu antaranya adalah tamak, dan tamak tu yang membuatkan manusia saling berperang, saling bermusuhan sebab nak merebut apa yang ada di pihak lain. Okey, boleh? Selesai. So masuk pada ayat 252. Selesailah kisah Talut, Jalut dan Nabi Daud bahagian ni. Silakan 252 penghujung juzuk 2. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar. Dan engkau, Muhammad, adalah benar-benar seorang Rasul. Okey, Alhamdulillah. Okey, so maknanya Allah kata ayat yang Allah berikan berkenaan dengan kisah Talut, berkenaan kisah Jalut adalah sebagai bukti bahawa Nabi itu adalah seorang daripada kalangan mursalin. Kenapa? Kerana kalau Nabi itu tak mendapat kisah ni daripada wahyu, maka dia tak mungkin akan tahu tentang bahagian sejarah ni berkenaan dengan Talut dan peperangan dengan Jalut tadi. So cerita yang Allah reveal pada bahagian ni kepada Nabi kita adalah sebagai satu petanda bahawa dia adalah Rasul yang sebenar yang mewarisi message daripada Nabi-Nabi yang sebelum ni datang sebelum Rasulullah. Okey, sebab tu di-reveal kisah ni. Dan kisah ni bagi orang-orang Jews, bagi orang-orang Bani Israel, kisah ni sangat dekat di hati mereka sebab ni adalah zaman yang mana mereka dalam keadaan prosperity lah, prosperous ketika tu. Sebab tu kisah ni bila Nabi ceritakan semula, benda tu relate balik kepada apa yang pernah diceritakan oleh nenek moyang mereka. Okey, boleh? Okey, setakat tu apa nak tanya sebelum kita melangkah pada juzuk yang seterusnya. So, kita akan jumpa Nabi yang seorang lagi. Okey, ada? Ada, tak ada? Okey, kalau tak ada, kita masuk kepada juzuk yang ketiga. Tilkar Rusul. Okey, boleh? Ada siapa nak kongsikan ayat anda, tafsir anda? Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya. Dan sebahagian lagi ada yang ditinggalnya beberapa derajat. Ditinggikan dengan beberapa derajat. Dan kami beri Isa, putera Maryam, beberapa mukjizat. Dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Kalau Allah menghendaki, nescaya orang-orang setelah mereka tidak akan membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuh. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Okey, baik. So kat sini ayat ni reflect tentang berbunuh-bunuh dan sebagainya kan. Maknanya kalau Allah kehendaki mereka tidak berbunuhan, tapi Allah berkehendak sebaliknya. Maknanya Allah nak katakan bahawa dia boleh je nak buat semua manusia tu aman, damai, tenteram. Tapi kerana dunia tu satu medan ujian, jadi Allah biarkan manusia pilih untuk buat apa yang dia nak buat. So kita diberi akal dan kita diberi pilihan sama ada kita nak gunakan apa yang Allah berikan tu untuk jalan yang baik ataupun tidak. So Allah tinggalkan kita dengan pilihan tadi. Okey, jadi tak boleh kata kalau kita pilih yang buruk tu takdir Allah. Tak, sebab takdir ni ada dua. Takdir yang kita boleh elak
ataupun takdir yang kita tak boleh elak, tak boleh pilih. Kalau takdir yang kita tak boleh pilih seperti kematian kita bila, okey, seperti kita lahir bila, seperti bangsa kita, jantina kita tu kita tak boleh pilih. Tapi ada takdir yang kita boleh pilih. Contoh, antara baik dengan buruk kita boleh pilih nak buat yang mana satu. So kat sini Allah beri pilihan lah bagi mereka sama ada nak berbunuhan ataupun tidak. Okey, dan kat sini disebutkan satu lagi nama Nabi iaitu Nabi Isa. So kalau kita tengok sebelum ni kisah Nabi Musa, so disebutkan selepas zaman Nabi Musa dan sekarang selepas pada tu iaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan disebutkan bahawa dia telah diberikan Ruhul Kudus yang mana dia ni lahir tanpa seorang ayah. Okey. Dan Nabi Isa dipanggil juga dengan Ruhullah, Ruh Allah sebab dia ditiupkan Ruh Allah dan dia lahir ke dunia tanpa ada lelaki lah, maksudnya tanpa ada ayah di situ, dengan kirakan kelahiran tu disifatkan sebagai miracle birth ataupun kelahiran dia sini menampakkan mukjizat. Okay. Cuma peliknya ada manusia yang menyembah dia sebagai Tuhan. So kalau katalah Nabi Isa tu lahir tanpa ayah, membuatkan dia tu seperti macam Tuhan, maknanya kalau with that logic, Nabi Adam lagi hebat lah sebab Nabi Adam tak ada mak, tak ada bapa. Dan Hawa pun dia cuma ada bapa, so-called ada bapa lah, sebab sebelum dia Nabi Adam, tapi tak ada mak. Jadi kenapa Allah buat ada manusia sebegitu untuk menampakkan yang dia berkuasa, yang dia boleh ciptakan kita sebagaimana biasa, ada lelaki dan perempuan, ada mak dan ayah, ataupun tanpa mak dan ayah macam Nabi Adam, ataupun ada satu je sama ada mak macam Hawa, ataupun ada mak tak ada bapa. Macam Hawa tak ada bapa, ada mak, ataupun macam Nabi Isa ada mak tapi tak ada bapa. So maknanya kenapa Allah ciptakan macam tu untuk menampakkan dia boleh buat apa pun ikut kepada apa yang dia nak, tak semestinya ikut kepada yang kebiasaan. Okey. Baik. Okey, setakat tu ada apa nak tanya, nak tambah? Dan pada ayat ni lupa nak cakap. Pada ayat ni Allah kata warafa'a ba'dahum darajat, dan sebahagian nabi tu ada diangkat darjatnya. Maknanya sebahagian nabi tu ada keistimewaan yang lebih daripada nabi yang lain. Tapi walau macam mana pun para rasul tu dia punya message tu satu. Cuma mukjizat tu sahaja berbagai, bergantung pada siapa dia punya mad'u, siapa dia punya kaum, dan apakah cabaran dalam menghadapi kaum tersebut. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tambah, nak tanya? Okay, tak ada, kita beransur pada ayat 254. So sampai ayat ni, dia adalah berkenaan dengan suruhan untuk kita infak. Masuk pada ayat tentang infak ni maknanya dia adalah reflection kepada kisah Nabi Adam, yang mana Nabi Adam menampakkan tentang satu sikap manusia adalah sikap tamak. Jadi ayat tentang infak ni sebagai satu ubat untuk sikap tamak yang ada pada diri kita lah. So kalau ada harta ataupun ada kelebihan, kita kena infak, kena derma, kena kongsi kelebihan tu untuk dengan orang yang memerlukan. Okey, baik, silakan ayat 254 tafsir anda. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Okay, baik, terima kasih. So maknanya Allah kata selagi kita berkesempatan, maknanya masih hidup lah. Tak payah tunggu kiamat. Sebelum mati. Mati pun satu kiamat untuk diri kita lah. Kiamat kecil sebelum kiamat yang besar tu. So sebelum datangnya kiamat kecil, iaitu sebelum datangnya kematian, maka infakkanlah. Sebab selepas dah kita dah mati dan sebagainya, mungkin benda tu dah tak ada manfaat bagi kita. Okay, jadi infakkan selagi kita ada peluang hidup sekarang ni. Okey, kemudian masuk kepada ayatul kursi. Dan ayat ni adalah ayat yang ada macam-macam kelebihan. Okey, so kalau anda boleh kongsikan apa yang anda tahu tentang kelebihan ayat kursi. Dia disebutkan ayat kursi sebab ada perkataan kursi yuhus samawat. So kursi tu refer kepada kursi Allah lah, bukan kursi kita. Kursi kita nothing. Kursi Allah tu adalah dia punya throne ataupun singgah sana Allah. So ayat ni disebutkan sebagai ayat kursi sebab ada perkataan kursi yuhus samawat. Okey, baik. Ada apa-apa nak anda kongsikan untuk kelebihan ayat kursi? Dia ayat ruqyah. Ada ayat ruqyah. Ruqyah tu maknanya ayat jampi lah.
So kalau nama kita ni Ruqyah ataupun Ruqayyah, daripada perkataan Ruqyah tu jampi, kalau Ruqayyah tu berdasarkan nama anak Nabi. Okey, baik. So, itu satu ayat Ruqyah. Yang lain, apa kelebihan ayatul kursi? Tiada yang memisahkan kecuali masuk syurga. Dia mengisahkan tentang Dia bukan dia kalau orang tu baca ayat kursi, apa tu, tak ada penghalang dia untuk masuk syurga kecuali kematian. betul. Okey, jadi ayatul kursi ada sebut dalam hadis, kalau kita melazimi ayat kursi, tiada yang menghalang kita untuk masuk syurga kecuali kematian. Maknanya ada high chance untuk masuk syurga dan dia punya stopper di situ hanyalah kematian. So kalau kematian tu dah berlaku pada kita, dengan syafaat ayatul kursi, insya-Allah ada harapan tinggi lah masuk syurga sebagaimana disebut dalam hadis. Okey, dan yang ni selepas solat fardu selepas solat fardu ataupun sekerap lah kita nak baca, silakan. Paling-paling lepas solat fardu lah. Okey, bacalah selepas solat fardu. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan syafaat ayat ni adalah harapan kita menjadi ahlul jannah, insya-Allah. Dan ayatul kursi ni selain daripada disebut dalam hadis tentang ayat yang menjadi pembantu untuk ke syurga, ayat ni pun di-endorse tak lain tak bukan oleh iblis sendiri. Dia yang endorse baca ayat ni, iblis dan kelompoknya tak akan dekat. So kalau anda ingat balik kisah siapa sahabat Nabi tu, Abu Hurairah. So Abu Hurairah anda boleh tengok pada hadis Bukhari yang di-narrate by hadis Bukhari. Disebutkan ada satu ketika Nabi entrust, Nabi beri kepercayaan pada Abu Hurairah untuk jaga harta di Baitul Mal, harta zakat yang disimpan di Baitul Mal. Jadi bila umat Islam dah bayar zakat, kenalah simpan somewhere. So zakat ketika tu kalau kita tengok adalah makanan asasi. So antara makanan asasi dan punya main food adalah kurma. So disimpan di situ, kurma yang dizakatkan disimpan di situ, maka Abu Hurairah disuruh jaga. Dan pada malam pertama dia jaga, ada seorang lelaki tua ni dia dapat tangkap sedang curi makanan di tempat simpanan Baitul Mal tadi. Jadi bila Abu Hurairah tangkap, dia kata, okey, aku akan bawa kau jumpa Rasulullah. Lepas tu dia kata, tolong lepaskan aku tak akan datang besok. Aku curi ni pun sebab nak bagi makan anak yang ramai dan macam-macam alasan dia lah. Maka kerana kesian, Abu Hurairah pun bagi warning, besok jangan datang. Jadi bila dia warn orang tu, besok dia datang lagi dan tertangkap lagi. Jadi kemudian dia kata yang dia akan bawa jumpa Rasulullah. Kemudian dia kata jangan bawa jumpa Rasulullah. Dia janji tak datang. Kemudian bila esoknya Nabi tanya tentang macam mana setakat ni menjaga Baitul Mal, maka Abu Hurairah pun report lah. Dia kata selama dia jaga ada 2 insiden dia tangkap lelaki yang sama cuba untuk curi dan dia kata dia dah tak datang lagi. Tapi Nabi kata dia akan datang. So the third night dia dapat tangkap lelaki ni. Dan Abu Hurairah pun kata dia tak akan bagi chance lah sebab dah 3 kali. Dia akan bawa jumpa Rasulullah juga. Jadi lelaki ni kata, okey, kau jangan bawa aku jumpa Rasulullah. Aku akan ajarkan kau satu amalan. Kalau kau buat, syaitan apa semua tak akan dekat. So apa amalan tu? Inilah ayat kursi. So kalau iblis dah endorse, maknanya memang ampuh lah ayat ni. So bila diceritakan pada Rasulullah kata apa yang lelaki tu cakap adalah betul walaupun dia pendusta. So Nabi pun reveal lah yang orang yang kamu tangkap tu adalah iblis yang datang dalam rupa manusia. So kalau anda tengok kisah malaikat datang kepada para anbiya, malaikat akan datang dalam rupa lelaki muda. Tapi kalau iblis datang dalam rupa lelaki yang dah sangat tua. Itu perbezaannya. Okey? Jadi kalau kita tengok balik pada ayat kursi, antara kelebihannya yang pertama dia menjadi ayat ruqyah, kedua dia sebagai ayat yang menjadi pendinding lah, penyelamat kita, especially daripada gangguan-gangguan sama ada makhluk yang nampak ataupun tak nampak. Dan kemudian dia sebagai satu syafaat untuk mendapatkan syurga Allah, insya-Allah. Dan kalau anda tengok dia punya susunan ayat kursi ni pun dia ada mirror image tau. Dan ayat kursi dia ada 9 bahagian. Agak-agak manakah 9 bahagian tadi? Okey, clue dia adalah kalau anda tengok bahagian ni, sekejap saya conteng.
Okey, sebentar. Ya, Abbasi ada sebut Ayatul Kursi sebagai ayat yang mendinding daripada kejahatan. Betul. Okey, jap. Menyebut tentang bahagian ayat kursi, dia ada 9 bahagian. So agak-agak di manakah 9 bahagian tadi? So kalau anda tengok, saya bagi clue. Yang bahagian yang tengah-tengah adalah bahagian ni. Sekejap bahagian ni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Okey, ni adalah pertengahan bahagian ayatul kursi. Dia tengah-tengah. Okey. Dan dia ada 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. Ni tengah-tengah. So ada pasangan, dia ada 4 pasang pada ayatul kursi. Yang tengah-tengahnya adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. So dia ada 4 kanan, 4 kiri, tengah-tengah adalah ayat ni. So agak-agak di manakah 4 pasang yang ada? Yang first dengan yang last. Okey. So mana yang first? Yang first mula dari Allahu la ilaha qayyum. Allahu Okey, la ilaha illa huwal qayyum. Okey, baik. Ni first. Ni pasangan pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ni first. Saya letak ni nombor 1 lah. Nombor 1 pasangannya adalah Last. Last sekali. wa huwal aliyul azim. So ni adalah pasangan yang pertama. So first, pasangan dia last. So Allah mulakan dengan Allah lah satu-satunya Tuhan. Tak ada selain daripada dia selaku Tuhan. Dan dialah yang maha hidup. Dan yang maha berdiri. Maknanya dialah yang invincible, in other words. Dan dia tutup ayat ni dengan wahwal aliyul azim. Dan dialah yang maha tinggi. Dia dah berdiri kan. Dia kan yang maha berdiri. So dialah kerana dia berdiri tu dan dia tidak boleh dikalahkan, maka ditutup dengan dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Azim. Maha luas, maha besar. Okay, itu pasangan yang pertama. Yang first, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pasangannya dengan wahwal aliyul azim. Okey, kemudian pasangan kedua, agak-agak ayat yang mana? Second dengan second last. Second dengan second last. Okey, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Yang mana Allah kata dia tidak merasai mengantuk dan tidak juga tidur. Okey, dan dia tidak diambil ataupun dia tidak dikuasai lah. Itu maksudlah ta'khuzuhu, tidak dikuasai oleh rasa mengantuk dan tidur. Okey, jadi kat situ pasangannya adalah dengan ayat wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak memberatkan bagi dia mentadbir kedua-dua langit dan bumi. So dia tak ngantuk dan tak tidur dan pasangannya adalah tidak memberatkan. So walaupun dia dah mentadbir langit dan bumi, dia tak merasa mengantuk sebab mentadbir langit dan bumi tu tidak membuatkan dia merasa berat. Yang membuatkan kita mengantuk pasal kita penat. Kita fatigue tu yang kita ngantuk. Tapi Allah tadbir langit dan bumi, dia tak penat. So, bila dia tak penat, dia punya link adalah dengan ayat awal tadi. Dia tak penat. So, therefore, dia tak mengantuk pun. Itu pasangan yang kedua. Okay. Kemudian, pasangan yang ketiga. Agak-agak mana? 3 dengan last 3. Last 3. Okay, ketiga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Okay, so sini. Nombor 3. Kemudian sampai sini. Dan pasangannya adalah wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ini nombor 3. So kat sini Allah kata pada ayat awal Allah kata lahu ma fis samawat. Bagi Allah adalah segala apa yang ada di 7 petala langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian pasangannya adalah ayat yang mana Allah kata dan luaslah kerajaan Allah yang meliputi langit dan bumi. So atas sebut langit dan bumi, bawah pun sebut langit dan bumi. Okay, dan pasangan yang keempat, of course, dah clear sangat. Pasangan yang keempat adalah bahagian ni. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Di nombor 4. So, Allah kata, tidak dapat memberi bantuan ataupun syafaat. Kecuali dengan izin Allah. So, tak ada siapa boleh intervene kecuali Allah izinkan. Okay, kemudian pasangannya adalah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'.
So maknanya tidak boleh memberi apa-apa kelebihan ilmu dan sebagainya, tak boleh intervene lah maksud ayat ni, kecuali siapa yang Allah kehendaki. So atas menyebutkan tentang izin, bawah pun menyebutkan tentang izin ataupun tentang apa yang Allah kehendaki, maknanya dengan izin Allah. Tengah-tengah ni Allah sebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ayat ni tengah-tengah sebab ma baina aydihim, maknanya apa yang Allah mengetahui apa yang ada di depan kita dan apa yang di belakang kita. So ayat yang sebelum ayat ni adalah kita ibaratkan sebagai depan, apa yang selepas wa ma khalfahum adalah ayat belakang. So dia berpasangan. So dia macam mirror image. So kalau anda tengok cara Allah susun ayat Quran, dia macam mirror image, ada pasangan dia. Sebab Allah dah sebutkan kan, setiap apa yang Allah jadikan kat dunia ni ada pasangan dia. Macam yin and yang, dia ada pasangan dia. Kenapa? Kerana untuk create that balance. Okay, so kalau anda baca Quran lepas ni, anda tengoklah manakah ayat yang ada dia punya reflection di tempat yang lain. Okay, boleh? Jadi sebab tu lah ayat ni dia macam protection lah, because like, protect you from what's in front of you and also from what's behind that you cannot see. Dia Ya, ada sebab macam the nuance. yes, dia ada macam pantulan kat situ. Sebab dia ada keseimbangan yang membuatkan kita tidak begitu stabil sebab tak seimbang. Itu satu. Satu lagi, kalau kita tengok pada message ayat ni, Allah clearly cakap bahawa yang kita boleh depend on adalah dia sahaja. So dia adalah ayat tauhid. So bila kita serahkan semua tu pada Allah, yang lain daripada tu tak mampu untuk melemahkan kita. Yang menyebabkan syaitan, jin ni semua boleh melemahkan kita sebab kita tak serahkan semua pada Allah. So dia boleh masuk melalui kelemahan was-was kita tu. Kan kalau anda tengok kisah Nabi Adam, from the point of view of Iblis pada surah Al-A'raf, kan dia kata, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ. Dia boleh membuatkan manusia tu merasa was-was. So was-was adalah bila mana kita punya pergantungan pada Allah tu tak 100%. So kenapa ayat ni eliminate kuasa Iblis dengan syaitan? Sebab ayat ni adalah pergantungan 100% pada Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tak ada Tuhan selain daripada dia. So ultimately segala kuasa tu adalah milik Allah. Bukan benda gaib, bukan benda yang lain. So bila kita punya tauhid tu kuat, dia tak boleh masuk lah. Dia tak boleh cucuk jarum dia sebab dia punya kekuatan adalah dengan was-was, dengan membuatkan kita rasa sangsi. Kita tak kuat, tak yakin dari sudut dia punya keimanan. Okay, so ayat ni membuatkan Iblis dan syaitan tak mampu penetrate. Dan bila ayat ni turun, mereka rasa macam panas gitu. Okay, sebab mereka rasa ayat ni ada something kerana yang ayat ni turun dibawa oleh para malaikat. Dan Iblis rasa tak selesa. Ya, saya. Ni nak tanya sikit ni, apa ni, biasanya kita akan diuji kan sama ada berapa keyakinan kita dengan Allah Ta'ala. Adakah kita akan diuji? Maksudnya kita akan diuji, cuma bentuk ujian tu lain-lain bagi setiap orang. Okay, so kalau sebut tentang keyakinan, kadang-kadang saya tak sebut orang lah, saya sebut diri saya. Kadang-kadang kita diuji dengan keyakinan tentang rezeki. Terutama sekali kalau contoh, kita dibuang kerja contohnya. Selalu kita akan teruji bila saat-saat kita down. Bila kita down, kita akan start to doubt. Boleh ke? Boleh survive ke? Itu akan kita akan melalui fasa tu. Saya tak tahu anda, tapi saya pernah melalui fasa tu. Kadang-kadang kita akan question diri kita. Dan kadang-kadang bila kita down, kita kadang-kadang marah Allah. Marah Allah lah. Sebab itu sifat manusia. Kita akan get frustrated dan kita akan mula menyalahkan yang lain. Tapi kita tak nampak. Kadang kita pun part of the problem juga. Itu yang kita jadi macam ni. Jadi ujian kita lain-lain. Okay, mungkin ada setengah orang diuji dengan sakit.
Ada setengah orang diuji dengan rezeki, sustenance. Okey, ada setengah orang diuji dengan kemewahan yang melimpah-limpah sampai dia pun tak teringat nak buat apa yang sepatutnya dia buat. So lainlah ujian kita tengok pada tahap kemampuan kita. Tapi apa pun ujian dia, kita kena ingat satu perkara, kalau kita diuji dengan rezeki, selagi kita hidup, selagi tu ada rezeki. Kita meninggal, satu kerana ajal, satu lagi kerana rezeki kita dah sempurna, maka kita pun meninggal. So selagi kita hidup bernyawa, maknanya adalah rezeki. So jangan risau. Okey? Maknanya kalau kita tengok balik pada ayat ni, Allah kata dialah Tuhan yang satu-satunya, dialah yang maha tinggi dan dia boleh mentadbir dunia ni dan seisinya serta langit. So kalau dia boleh sustain langit ni yang ada trillions of galaxies, yang mana kalau kita tengok dari sudut sainsnya, disebutkan dia langit ni expand 70 km per megasecond, tak silap saya lah. Okey, dan bayangkan kalau langit tu expand, ada banyak galaksi, ada macam-macam makhluk, Allah boleh sustain. Takkan kita yang ciput ni tak boleh. So jangan risaulah, insya-Allah ada rezeki kita, mungkin dalam jalan yang kita tak sangka, yang kita tak nampak sekarang tapi akan datang ada. So kalau kita lihat balik pada ayat ni, Allah nak kata, jangan risau, dia akan sustain semua. So semua makhluknya yang dia cipta ni, tak kira yang besar yang kecil, semualah dia akan jaga. So kalau dia boleh jaga semua, kita ni sebahagian daripada yang semua tu. So kalau kita letakkan ataupun kita ubah kita punya mindset pada dia boleh jaga semua, means dia boleh jaga kita, kita akan kurang rasa risau tentang apa yang berlaku akan datang. So dia sendiri katakan dia boleh ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu yang sebelum dan selepas. So dia tahulah macam mana nak uruskan. Okey, boleh? Dan bahagian ayat ni pun disebutkan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Dia tak dia sama dengan ayat yang tadi tu, man zallazi yashfa'u, tidak boleh membantu siapa pun kecuali dia izinkan. So maknanya tak ada siapa boleh berikan mudarat ataupun kebaikan kecuali melalui Allah. Kecuali kalau Allah izinkan, maknanya apa yang kita dapat melalui makhluk lain itu hanyalah perantara, tapi yang pemberi itu, the ultimate giver adalah Allah lah. So jangan risau, tu yang kita kena tawakal dan tawakul. Kita usaha, kita serahkan dan kita gantungkan penyerahan tu pada Allah. So kalau balik pada soalan anda, adakah kita diuji? Ya, kita diuji. Sebab dunia ni ibarat kita ambil peperiksaan. Dia punya time's up adalah bila kita dicabut nyawa. Cuma ujian ataupun cara Allah didik kita tu lain. Kalau kita di sekolah, kita belajar baru test. Tapi dalam kehidupan kita, kita test dulu baru kita belajar. Kan bila kita tersungkur baru kita tahu, oh rupanya salah buat ni. So jangan buat. Tapi kalau dalam persekolahan dia terbalik. Kita belajar dulu baru kena test. Dalam sekolah atas dunia ni, kita kena test dulu baru kita belajar daripada trial tadi. Okay, boleh? Ustazah, Parah nak juga tanya. tu, Ustazah. Ya, saya. Apa Zal? Silakan Man. Silakan Zal. Adalah Anda? tadi cakap parah juga kalau kena uji dulu baru belajar. Oh. Tak juga. Kita dah mengharungi kehidupan dah berapa puluh tahun, kita kena test kan kita baru tahu benda tu. Nampak tak? Anda cuba tengok, recall balik kehidupan anda. Kadang tu kita teruji dengan sesuatu ataupun kita merasai susah contohnya, ataupun kita adalah benda-benda nikmat yang kita dapat dan kita mungkin terbabas dengan nikmat tu dan barulah kita belajar, oh rupanya tak boleh buat macam ni. Impact dia adalah ini, contohlah. Okay, mungkin kita rasa susah tapi kan kalau kita tengok balik pada ayat ni kan Allah kata dialah yang mentadbir semua dan dia akan menguruskan semuanya. Dan tak ada yang susah untuk dia. So kalau kita tengok balik pada tu, kita rasa ada cabarannya, kita balikkan semula pada Allah lah. Sebab yang bagi susah, bagi senang dia kan. Betul. Okay? So Terima kasih Ustazah. sama-sama. So kita nak fikir pun jangan fikir sangat lah. Nanti akan membuatkan kita rasa rungsing. Tu yang kalau kita tengok Nabi kan ajar doa supaya berlindung atas rasa sedih dan risau. Sedih tu bagi benda yang berlaku yang lepas.
Risau tu bagi benda yang berlaku akan datang. So kalau kita berlindung atas dua tu, insya-Allah kita tak terlalu terfikir-fikir lah lepas ni apa. Sebab kalau kita fikirkan sangat tu yang jadi anxiety. Anxiety adalah kerisauan ataupun ketakutan pada benda yang belum berlaku. Kalau depression pula adalah kita sedih ataupun kita rasa bersalah pada benda yang dah berlaku. Dah tak boleh nak buat apa. Kita kena live in the now. Akan datang tak tahu, yang lepas tu dah tak boleh buat apa. Okay. Okay? Okay, baik. Ada apa-apa nak tambah, nak tanya? Ustazah, Sila. ini mengenai tadi yang apa tu, surah apa tu, ayat kursi tu, saya pernah dengar ada orientalis, dia komentar lah. Kenapa ayat kursi tu ada past tense, ada present tense. Okay. According to them macam tak make sense ada punya grammar. Saya pun dah lupa macam mana. Okey, terima kasih Tuan Rashid. Baik, mari kita tengok. Kalau kita tengok yang bahagian awal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dia kenalkan diri dia, tiadalah Tuhan yang selain yang disembah kecuali dia. So ini tak ada present tense past tense, ini adalah noun. Okey, la ta'khusuhu, ni ada present tense, tidak diambil ataupun tidak dikuasai. Sifat ngantuk, perasaan ngantuk dan juga tidak dikuasai oleh tidur. So kalau sini, ya, the present tense. Kenapa? Kerana present tense di sini merujuk pada sesuatu yang berterusan. So Allah berterusan, dia 24/7, tak ngantuk dan juga tak tidur. So kita tak boleh lah 24/7. Kita tak tidur 2 hari je kita dah tak boleh function. Apatah lagi 24/7. Okey, kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang ada di langit dan bumi. So bahagian ni dia tak ada past tense atau present tense. Ni adalah noun. So kalau disebut noun tu maknanya dia adalah sesuatu yang continuous. So continuously bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. So maknanya dia berkuasa atas semua tu secara berterusan. Okey, kemudian man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada siapa yang mampu memberi syafaat, yang mampu menolong, yang mampu buat apa-apa. Okey, kecuali Allah izinkan. So tak ada siapa pun yang berkuasa lebih daripada dia. So ini adalah present tense, bermaksud benda tu continuous. Continuously tak ada siapa yang lebih daripada Allah. Walaupun kita nampak dia hebat mana pun, walaupun contohnya lah kalau ayat ni dikaitkan dengan mystical powers misalnya, apa pun mystical powers, jin ke syaitan dan sebagainya, walaupun jin ifrit sekalipun yang boleh angkat bangunan, dia tak mampu untuk menandingi Allah. So Allah yang maha berkuasa. So ini adalah present tense sebab dia merujuk pada sesuatu yang berterusan selama-lamanya. Okey, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tu mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa di belakang mereka. So Allah tahu apa yang ada di depan dan belakang, apa yang nyata dan apa yang di sebaliknya. Kenapa disebut di sebaliknya? Kerana benda-benda yang kita tak nampak ataupun syaitan ni dia suka manipulate kita kerana dia ada unsur misteri. Sebab dia bukan makhluk yang fizikal. Itu yang membuatkan mereka rasa berkuasa kerana dia boleh berlindung di sebalik keghaiban tu. Tapi Allah kata keghaiban mereka tu tidak memberi apa-apa kesan sebenarnya sebab Allah tu mengetahui apa yang di depan dan apa yang di belakang. Allah tahu kita ni, setiap makhluk ni inside out tu maksudnya. Okey, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Dalam tafsir anda apa? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Dan tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Allah kehendaki. So maknanya Allah nak kata ilmu Allah tu melebihi daripada apa yang ada oleh makhluk. So maknanya makhluk tu, sehebat mana makhluk tu tidak boleh menandingi Tuhan. So sehebat mana makhluk apa pun, hatta malaikat sendiri ataupun jin dan syaitan sendiri tidak boleh menandingi Tuhan. Kenapa? Kerana baginya adalah kursi, wasi'ah kursi. Okey, kat sini rasa dia punya masalah kat sini. Masalah lah so-called. Tadi wala yuhituna, tidak boleh menandingi ilmu Allah. So ini adalah berterusan. Okey. Kemudian Allah kata wasi'ah kursi.
dan telah luaslah kursi Allah, kerajaan Allah. Okey, apa yang kadang-kadang so-called orientalis ni tak faham dalam penggunaan bahasa. Kalau mereka nak kritik bahasa Quran tu salah, rasanya yang lebih berhak mengkritik bahasa Quran tu adalah Abu Jahal dan semua penyair-penyair zaman Rasulullah. Sebab apa? Sebab mereka adalah bangsa yang menggunakan bahasa tu, dan pada zaman Rasulullah mereka adalah penyair yang terhebat di sepanjang zaman. So even penyair yang hebat zaman Rasulullah pun tak pernah kritik bahasa Al-Quran. Malah mereka mendengar bahasa Quran tu secara curi-curi. Tu kalau anda ingat kisah pada awal dakwah Nabi di Mekah ketika Nabi menggunakan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kan Nabi berdakwah secara rahsia kan. So adalah orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal dan sebagainya, mereka curi-curi dengar ayat Quran yang Nabi baca. Walaupun mereka tak nak beriman, tapi ada something tentang ayat Quran tu yang sangat membuatkan mereka macam dumbfounded. Dia kena dengar. Itu pakar bahasa tapi mereka tak pernah kritik tentang bahasa. Tapi yang peliknya yang sekarang ni baru belajar sikit dah kata bahasa Quran ada problem. So kalau nak mengkritik bahasa, yang berhak kritik pada saya adalah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi yang memang pakar bahasa, dan mereka adalah orang Arab yang gunakan bahasa tu pada tingkat yang paling tinggi pada zaman tu. Mereka tak kritik. Contoh lain macam mereka tuduh Nabi kita pedofil kan, sebab berkahwin dengan Aisyah. Aisyah masa tu sangat muda. Itu pada pandangan kita yang hidup tahun 2026 ni. Sekarang ni, kurun sekarang. Tapi kalau nak mengkritik tentang perkahwinan Nabi dan Aisyah, yang berhak mengkritik adalah mereka yang hidup sezaman dengan dia. Zaman dengan baginda. Sebab apa? Sebab mereka hidup zaman tu, mereka nampak Nabi sendiri real life. Tapi mereka tak pernah kritik perkahwinan dia dengan Aisyah. Yang mereka kritik adalah perkahwinan dia dengan Zainab. Kenapa? Sebab adat masyarakat ketika tu berkahwin pada usia yang berbeza jarak jauh antara suami dan isteri, benda tu normal. Dan wanita pada zaman tu di usia muda sangat matang. Kerana apa? Kerana tanggungjawab pada keluarganya tu lebih banyak, mematangkan dia lebih cepat daripada zaman kita. Tapi yang mereka kritik bukan pasal perkahwinan dia dengan Aisyah, dia kahwin dengan Zainab. Sebab pada norma masyarakat ketika tu, anak angkat seperti anak sendiri, seperti anak kandung, dan isteri anak angkat seperti isteri anak kandung. So kalau Nabi kahwin dengan Zainab, pada mereka menyalahi kebiasaan. Tapi Nabi kahwin dengan Aisyah tak menyalahi kebiasaan. So siapa yang berhak kritik? Orang zaman tu lah. Sebab mereka hidup nampak Nabi depan mata. Yang mereka yang kritik sekarang tak nampak Nabi depan mata. Mereka tahu Nabi melalui cerita. Itu pun tak semua cerita yang mereka gunakan tu adalah cerita yang asal. Okay, jadi mungkin masalah di sini. Wasi'ah, telah luas. Okay, dalam bahasa Arab, kalau anda belajar Nahu Wafi, dia ada kupas dalam Nahu Wafi. Kalau digunakan past tense, dia ada beberapa maksud. Satu adalah benda tu dah berlaku. Berlaku di masa dulu. Dah lepas. Itu satu. Itu yang common. Satu lagi, past tense tu digunakan kalau benda tu confirm akan berlaku di masa akan datang. Contoh macam anda buka surah Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang-orang yang beriman. Ayat tu menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman yang memang dah berjaya dan mereka ni dah confirm masuk syurga. Tapi ada tak sesiapa masuk syurga sekarang ni? Belum, sebab kita belum melalui fasa kiamat. So kiamat belum berlaku, Nabi pun belum masuk syurga, so manusia lain tak boleh masuk syurga lah. Jadi tapi ayat dalam surah Mukminun mengatakan mereka ni dah masuk syurga, dah masuk. So maknanya penggunaan qad kat situ, qad aflaha, telah berjaya orang-orang yang disebut pada ayat dalam surah Mukminun ayat 1 tu dan seterusnya, adalah menggambarkan tentang benda yang confirm berlaku di masa akan datang. So Allah nak kata pada ayat tu, orang-orang yang ada ciri macam ni akan datang confirm masuk syurga, tapi orang ni belum masuk. So past tense, second feature ataupun penggunaan kedua untuk past tense ni adalah sesuatu yang confirm berlaku di masa depan.
digunakan dengan past tense. Jadi mungkin kat sini Allah nak kata past tense merujuk pada kerajaan Allah tu luas adalah benda tu memang dah berlaku dan akan datang pun pasti berlaku. So maknanya kerajaan Allah tu sentiasa luas. Tak kira dulu dan tak kira akan datang. Itu yang pada awal tadi Allah kata aidihim wa ma khalfahum. Yang di depan dan yang di belakang. Jadi kat sini mungkin yang mereka rasa tak seimbang tu kerana kat sini menggunakan past tense. Tapi past tense kat sini bukan merujuk pada past tense as in the past. Tapi past tense kat sini merujukkan pada satu yang confirm. Okay? Dan biasalah kadang-kadang mereka tak boleh beat us. They confuse us. Tu yang sekarang Selat Hormuz kan. You cannot beat them. You join them lah. In blocking the streets even more. Macam tu lah. Okay? Jadi mungkin kerana dia nak confuse kita maka dia kata tak seimbang. Tu pada pandangan saya lah. Okay? Boleh? Ada siapa nak tambah, nak tanya? Ustazah nak tanya tadi yang apa tawakal dengan tawakul apa beza dia? Tawakal tu kita menggantungkan harapan. Tapi kalau tawakul tu maknanya you dah rasa hopeless dah. Tapi you still gantungkan harapan. So tawakal tu kita dah usaha dan kita nampak so-called kita masih nampak jalan tau. Kita usaha, kita masih nampak jalan, kita serahkanlah. Okay, contoh macam kita dah kunci kereta, tawakal lah tak akan kena curi. Tapi kita nampak yang benda tu tak kena curi lah pasal kita dah kunci. So kita masih nampak possibility tu still in our control. Tapi kalau tawakul dah hopeless, tapi kita still serahkan pasal kita tahu Tuhan tak akan sia-siakan kita. Contoh macam Nabi Musa, dia dah nampak laut depan dia. Dia tahu dia tak ada cara untuk seberang laut tu. Kalau seberang secara logiknya matilah. Tapi dia tawakul. Dia serahkan pada Tuhan pasal dia tahu kalau Tuhan dah bawa dia sejauh ni, Tuhan tak akan biarkan dia stranded kat situ. So pasti ada jalan. So itu tawakul. Tawakul tu adalah bila mana dah tak nampak jalan. Dah tak ada possibility yang akal kita boleh faham, akan kita boleh berjaya merentas ujian ni. Tapi So, kita still serahkan. Kalau tawakal dengan tawakul, that means tawakul lebih tinggi sikit lah dia punya lebih bergantungan tinggi. dia lebih tinggi. Okay. Ya, betul. Lebih tinggi. So, kalau lagi tinggi kita menggantungkan kita punya kepercayaan pada Allah, tu lagi cepatlah untuk bantuan tu datang. So, kadang kita fikir, kenapa dah ujung-ujung baru Tuhan hantar bantuan ni? Sebab mungkin sebelum tu kita punya kepercayaan tu tak betul-betul solid. Kita masih lagi menggantungkan pada benda-benda dunia yang kita nampak ni. Kan? Kita reflect balik lah. Okay, boleh? Ada apa-apa nak tanya? Nak tambah? Okay, tak ada, kita beralih pada ayat 256. Okay, sesiapa nak kongsikan tafsirnya? 256, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Tuhan dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh yang tidak akan putus. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, baik, terima kasih. So kat sini ayat ni secara tak langsung menafikan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa agama tu adalah paksaan. Allah tak paksa. Allah kata dia dah turangkan, dia dah tunjukkan yang benar dan yang salah, maka atas kita lah untuk memilih mana satu yang kita nak pilih dari segi jalan hidup. Sebab dalam hidup ni semuanya ada pilihan. Nak pilih yang mana. So dah dibentangkan, dah diberikan petunjuk, dah dihantarkan Rasul, dah diberikan message. Jadi terserahlah untuk kita sebagai manusia untuk pilih mana satu. Sebab in the end, apapun pilihan kita, kita akan jumpa balik dengan Allah. Dan Allah kata, Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui pilihan kamu. So kalau ada tuduhan yang mengatakan Islam tu disebarkan by sword secara paksa, salah lah. Sebab dalam ayat ni dah kata dia tak paksa. Atas kita lah nak buat pilihan yang mana. Okay? Boleh? Okay, ada sikit masa kita masuklah sikit ayat sebelah, muka surat sebelah. 257. Allahu waliyul lazina amanu. Okay, silakan sesiapa?
Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Okey, terima kasih. Ni menyebut tentang Allah wali. Allah tu pelindung. Maknanya Allah lah yang menjaga. Ataupun Allah lah tempat kita bergantung. Jadi orang-orang yang tidak beriman ni, pergantungan mereka selain daripada Allah tu yang disebutkan sebagai taghut lah. Taghut tu maknanya apa saja selain daripada Allah yang dianggap sebagai Tuhan. Tu taghut. Okey, dan interestingly pada ayat ni Allah sebut kegelapan tu dalam bentuk plural. Az-zulumat. Kegelapan. Lepas tu Allah sebut dia punya pathway tu ataupun jalan Allah tu dengan nur. Nur tu dalam bentuk singular. Sebab kalau plural, nur, dia punya plural adalah anwar. Tapi Allah tak sebut ilal anwar. Allah sebut ilal nur. Kenapa? Sebab Allah nak kata kesesatan tu banyak. Jalan yang betul tu satu je. Cahaya yang sebenar tu satu je. Jadi dalam banyak-banyak tu pilihlah yang satu ni. Sebab yang satu ni yang betul-betul akan membawa kita kepada tujuan yang sebenar. So tu kalau kita tengok, ni adalah perumpamaan. Jalan yang sesat tu adalah kegelapan. Maknanya kalau sesat kita akan teraba-raba lah sebab jalan tu tak stable. Tapi kalau jalan tu betul, dia akan nampak dengan jelas. Seperti mana tempat yang ada cahaya, kita boleh nampak dengan jelas. Itu adalah perlambangan. So kebenaran tu dilambangkan sebagai cahaya, kesesatan tu ataupun kebatilan dilambangkan sebagai kegelapan. So ayat ni ada kaitan dengan tadi itulah yang Allah kata la ikraha fiddin, kamu dah diberi petunjuk, dah diberi rasul semua Allah dah bagi, maka pilihlah. So kamu nak masuk dalam kumpulan yang mana? Yang dalam kalangan yang masuk kepada cahaya ataupun kalangan yang masuk kepada kegelapan. Okay, so dia ada kait juga, dua ayat ni ada kait juga dengan ayatul kursi sebab ayatul kursi Allah menyatakan secara jelas tentang ketauhidan. Maknanya kita gantungkan segalanya pada Allah. Tu dia mulakan dengan Allahu la ilaha illa huwa. So dia satu je yang mana layak kita sembah ataupun layak kita memperakui kekuasaan dia sebagai Tuhan. Okay, boleh? Sebelum kita tutup untuk malam ni, kalau anda tengok pada bahagian berikutnya adalah berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. So bahagian ni reflect juga kepada awal surah Baqarah, the first half yang mana Allah menceritakan tentang Nabi Adam. So Nabi Adam adalah the father of mankind. Bapa kepada kesemua manusia. Okey, Nabi Ibrahim adalah bapa kepada para anbiya, abul anbiya. So pada awal surah Baqarah Allah sebut tentang watak ayah kepada manusia. Di akhir Baqarah Allah tutup dengan watak ayah kepada para nabi. So dia reflect. Okay, so di ayat ni dia berkaitan juga dengan ketauhidan sebab tadi pada ayat kursi menyebut tentang ketauhidan kan. So ini adalah sambungan yang mana Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim dalam dia nak meyakini bahawa Allah tu berkuasa, Allah tu perkasa seperti mana yang Allah nyatakan. Dia berlakunya dialog dengan seorang yang mengaku diri dia adalah raja. So kalau anda boleh recall balik siapa raja tu, kalau dalam tafsir, contoh tafsir Ibn Katsir mengatakan watak raja tu walaupun tak disebut kat sini adalah Namrud. Sebab Namrud ketika tu mengaku dia adalah Tuhan. So nampak kan pattern dia, orang-orang yang diberi kuasa, yang melampau-lampau kuasanya, ada kerajaan seperti Namrud, seperti Fir'aun, dia akan merasa bahawa dia invincible. Dia merasa dia boleh menguasai dunia ni macam Tuhan. Tapi akhirnya mereka mati. So dalam sejarah akan ada watak-watak manusia yang merasa dia tu ada kuasa dan merasa dia boleh kontrol dunia ni macam Tuhan. So watak tu ada tak zaman kita? Ada. So dia seperti mana yang diceritakan dalam Quran lah. Cuma nama figura tu berbeza. Dulu nama Namrud Fir'aun. Sekarang mungkin dah bertukar nama lain. Okay. So pada bahagian 258 ni tentang Nabi Ibrahim yang mana dia adalah bapa kepada para anbiya. Yang mana kat sini dia mengatakan bahawa
Iz qala Ibrahim, ingat tak ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian qala ni telah berkata tapi tak disebut siapa yang bercakap ni. Kenapa tak disebut? Kerana kalau tak disebut maknanya dah ada dua maksud. Sama ada yang bercakap tu memang dah diketahui maka tak perlu lagi Allah introduce orang ni. Itu satu. Satu lagi kalau tak disebut siapa yang bercakap adalah kerana yang bercakap tu ditutup identitinya. So kat sini tak payah disebut siapa yang bercakap sebab kita tahu watak utama selain daripada Nabi Ibrahim pada zaman tu adalah Raja Namrud. Dan Raja Namrud ni kalau anda tengok balik kisahnya ataupun sejarahnya, dia adalah seorang yang diberi banyak ilmu. Dia diberi ilmu architecture. Hatta kalau tak silap saya, perkiraan masa kita 1 minit 60 saat pun adalah daripada hasil ilmu dari zaman tu. Okay, so maknanya dia diberi macam-macam ilmu yang penting untuk memajukan satu tamadun sampaikan dia merasa dia Tuhan lah. Tu yang dia kata di sini. Qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud, aku pun boleh hidupkan dan matikan. Jadi dia tak nampak maksud Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan Allah boleh hidupkan dan matikan dari benda tu tak ada, dia boleh adakan out of nothing. Tapi bagi Namrud, dia buktikan dia boleh hidupkan dengan matikan dengan dia ambil dua tahanan dalam penjara dia. Satu dia biarkan hidup, satu dia bunuh. So itu maksud dia boleh hidupkan dan matikan. Jadi macam mana nak lawan hujah tu? Nabi Ibrahim pun balas dengan mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi. Allah boleh datangkan matahari dari arah timur. Okey, so kalau Allah boleh datangkan daripada timur, dia cabar Namrud, maka datangkan dari minal maghrib, daripada arah matahari tu terbenam, iaitu daripada arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang yang kafir ni bila dicabar macam tu, maka tak bolehlah, terbungkamlah, dia tak mampu nak jawab. Okey, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tu tak memberi petunjuk kepada kaum yang menzalimi diri mereka sendiri, yang melampaui batas maksudnya. So yahdi daripada perkataan huda. Huda tu daripada perkataan hidayah. Hidayah ada kaitan dengan hadiah. So hidayah tu petunjuk adalah seperti sebuah hadiah ataupun anugerah yang Allah berikan. Okay, so anugerah petunjuk tu Allah tak berikan pada orang-orang yang melampau. Melampau maknanya dia dah tahu kebenaran tu tapi dia tak terima, maka tak adalah petunjuk bagi dia. Okay, boleh? Okay, baik. Sebelum kita tutup, ada apa-apa nak tambah? Saya cadang nak habiskan makrot ni tapi macam banyak pula benda nak cakap. So sampai sinilah setakat tu. Okay, ada apa-apa nak tambah, nak tanya? Untuk bahagian ni? Ada? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita boleh inilah, call it a night insyaAllah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Thank you, Ustazah. Syukran. Sama-sama. Afwan. Okay, selamat malam. Selamat malam.